sebenarnya alhamdulillah Kak Eva dah kembali semakin pulih lah. Cakap nak kata full coverage tu belum lagi. Cuma masih dalam pemantauan doktor lagi. Sebab jantung Kak Eva ni dia bukannya normal. Dia punya denyut stan tu below than 50, maknanya 40, kadang-kadang 42. Sangat bahayalah. Cuma Kak Eva tak boleh, kadang Kak Eva tak boleh stres, tak boleh penat bekerja sangat sebab Kak Eva ni over kerja. Maknanya overthinking, overload, orang cakap overload sampai dah overdose kerja. Jadi doktor sarankan Kak Eva tolong buat diam, berehat, pergi makan angin ke, pergi holiday ke, tenang-tenangkan fikiran. Jangan fikir pasal kerja sangat. Tapi Faraziah ke tu. Faraziah ni kalau 3 hari tak kerja pun pening dek. Kalau kau tak dapat duit, mata ting. Aku boleh sakit balik masuk hospital.